Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey guys, kalau ikut Abe 2 ni, dia ada bagi signal tau. Dia ada bagi signal dalam grup signal ni UJ ni. Okay, so UJ actually daripada pagi tadi lah daripada pagi tadi dia dah bagi signal. Di mana UJ ni dia bagi tahu buy. Jom kita tengok apa ada dekat situ. Okey, kalau kita tengok daripada daily, nampak price bermain-main di antara MA510 low. Itu daily. Okey. MA510 low di H4 dalam keadaan market hilang volume. Nampak tak? Price bermain-main di antara mid BB dengan bottom BB. Ni adalah market hilang volume buy. Jadi untuk mengesahkan market hilang volume buy ni, macam mana kita nak sahkan dia? Okey, pastikan dekat H1 ada candle arah kukuh. See? Ini dah ada candle arah kukuh daripada minggu lepas hari Jumaat. Ada candle arah kukuh. Cuma candle arah kukuh ni kita kena sahkan ni candle arah kukuh saya letak yang selepas mesti ada candle momentum di N15. Nampak tak ni? Ada momentum 1 2 3 4. Ada salah satu momentum di N15. So bila itu ada, kita boleh start layer. Macam mana kita nak start layer? Kita just layer menggunakan di H4 ni. Di H1. Maafkan saya, di H1. Nampak tak? So H1 ni jadikan dia sebagai penanda aras. Tak apalah kalau dia just turun, biar saja. Saya dah layer awal pagi tadi lah. Awal pagi tadi. Okay, so mengikut signal lah. Okay, so this is dia punya cara lah macam mana saya entry. Okay, so dekat H4 ni macam ni. Okay, dan target dia kat mana? Di sini, MA510 high di daily. Di situ saja. Okay guys, so apa yang kita tunggu? Ada candle arah kukuh, re-entry, dan kita mengharapkan ada momentum buy di H1. Dan kita tahu dia akan pergi di zone MA 100 dengan 200. MA 100 dan 200 di H1 adalah re-entry sell di daily. Okay guys, so good luck, selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.